Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. Saya nak check dulu adakah saya punya suara ni boleh dengar. Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Saya punya video ni semua okey ke? Boleh dengar tak? Video okey tak? Jelas ah? Alright. Okey, so terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada tuan-tuan, puan-puan semua yang join kita punya sesi Zoom pada hari ini. Saya nak minta tolong you all ni yang dah join kita punya sesi Zoom ni, boleh tak you all screenshot ke, rakam video ke kan? Lepas tu share dekat dalam group, ajak kawan-kawan lain join lah. Alright. Sebab apa sesi ni percuma saja. Okay. So sementara nak tunggu yang lain tu masuk, seperti biasa kita mulakan kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah supaya majlis kita berjalan lancar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright, okay. So saya nak tanya dekat sini, sebab apa dekat sini ada juga yang dah join Jam Hub Pro. Siapa yang dah join Jam Hub Pro? Siapa yang belum? Cuba komen. Yang dah join cuba komen dah join. Yang belum cuba komen belum join. Yang Jam Hub Pro ni yang bayar 3,000 lah kan. Ada, saya rasa ada ni yang dah join ni. Saya nak tanya jugalah feedback dia orang kan. Sebab apa yang dah datang training ni, yang dah datang coaching mungkin dia boleh share lah. Berbaloi ke datang? Belum ada. Saya rasa ada yang dah join ni. So yang dah join tu mungkin you boleh share you punya pendapat ringkas lah. You join datang sesi coaching, adakah berbaloi dengan kita punya program ni, bayar 3,000 kan? Alright. Oh, belum lagi. Dan saya nak tahu juga, you all ni yang join ni, you all ni lokasi dekat mana? Ada ke luar daripada Semenanjung? Tadi saya nampak macam ada dekat Sabah, Sarawak kan? Ada tak? So cuba share you all lokasi dekat mana? Alright. Muar, Kelantan. Oh, Kelantan. Okey, lagi? Kota Baru. Mana lagi? So you all dah share ke kita punya sesi Zoom ni? Ajak kawan-kawan untuk sama-sama join belajar kan. Yang ni percuma saja. Memang kita open lah. Alright. Actually sesi ni um, uh, saya buat dulu. Saya lancar dulu Jam Hub Pro. Lepas tu alhamdulillah lah sekarang ni ada lebih 10 orang lah yang daftar kan. Dan ramai yang tanya ada tak sesi penerangan, ada yang telefon nak jumpa semua. Saya tak sempat nak atur semua tu sampai saya kena marah kan. Oh, nak jumpa nak tahu kan. Saya tak sempat nak buat. Okay, so sesi hari ni saya susun sikit and then kita buat sesi penerangan lah. Okay, tak ada. Oh, semua kebanyakannya dekat Semenanjung lah. Tak ada Sabah Sarawak lah. Alright, saya ada slide saya nak share. Ya. Alright, saya punya skrin ni boleh nampak tak? Kalau boleh nampak, cuba komen boleh nampak. Oh, saya lupa nak pesan lah. Actually, sesi ni saya dengan saya punya isteri lah, Puan Nur Shirley. So, saya ada slide saya nak present kat you. Tapi kalau you ada soalan, boleh tanya je. Nanti Puan Nur Shirley dia akan tolong jawab lah. Tapi saya minta you all fokus lah. Apa yang saya nak cerita kan. Tadi pun ada tanya nak beli tu, nak beli sabar. Kan? Kita cerita dulu daripada awal sampai last. Alright? Boleh lah nampak ni? Okay, so yang ni ini adalah gambaran saya punya impian siapa yang join Jam Hub Pro kan. Sampai satu masa dia ada bangunan dia sendiri, dia ada kereta, dia ada motor, dia ada dia punya pendapatan dia dalam 60,000, 80,000 kan. Lepas tu daripada keuntungan bisnes ni dia boleh simpan emas, at least ada 1 kilo. Ini kita punya impian lah kan. Sebab apa saya dah 20 tahun buat benda ni. Dan benda ni boleh sebenarnya. Kan? Tapi kalau you buat, tidak ada orang guide, tidak ada orang ajar you, kan, you akan buat banyak kesilapan. So yang program ni untuk you join, untuk kita bantu you guide. Alright. Ada tak sesiapa yang nak macam ni?
Ada dia punya short lot dia, ada kereta banyak, ada motor pun ada, bas pun mungkin ada kan. Lepas tu ada pekerja, lepas tu income 60,000, 80,000 sebulan ni at least lah. Kalau you buat betul-betul boleh sampai 100,000 lah kan. And then ada simpanan emas, ada tak? Kan? Okay, ini kita punya impian lah kan. Okay, next adalah alright, next adalah saya cerita sedikit lah macam background Go Gramatic ni, kan. So ni topik kita lah. Nampak banyak tapi sebenarnya pendek-pendek saja kan. Okay. Yang pertama saya akan cerita sedikit lah 20 tahun sejarah Go Gramatic. Go Gramatic ni kita start daripada tahun 2006 sampai sekarang dah 20 tahun lah. Dan 10 sebab kenapa buat bisnes kereta sewa. Kenapa orang buat kereta sewa ni? Apa yang best sangat ni? Lepas tu 3 cabaran Go Gramatic. Apakah cabaran kita sekarang ni? Dan 3 solusi melalui program Yamaha Pro. Dan saya juga share juga 3 kesilapan lepas. Dulu kita ada buat benda ni and then ada yang jadi, ada yang tak jadi. So apa benda yang silap dan apa benda yang kita nak elak. And then bila you join, apa kita punya target? Sasaran dalam masa 12 bulan, apa yang you capai lah. Alright. Ada orang cepat, ada orang lambat. Alright. So 10 faedah dan 7 risiko bisnes ni. Kan? Kita boleh cerita apa yang you akan dapat dan apa juga risiko. Kan? Tapi risiko ni boleh dikurangkan kalau kita ada sistem, ada ilmu semua kan. Kalau you buat bisnes, ilmu tak ada, sistem tak ada, memang risiko sangat tinggi lah. Risiko tetap ada, tetapi boleh dikurangkan. Okey, lepas tu saya nak juga share juga testimonial macam mana kita punya rakan niaga yang kita start ajar dia daripada dia dah buat. Sekarang ni alhamdulillah dah jutawan dah pun. Okey, lepas tu apakah syarat-syarat untuk you join Yamaha Pro ni? Okey. Dan kita pun sentiasa buat penambahbaikan, so kita suka dapat feedback. Alright, so sebab apa saya nak you masuk sama-sama buat duit. You buat duit, kita pun dapat buat duit. So sama-sama adil lah. Alright, lepas tu modal dan pendaftaran, berapa modal, macam mana nak daftar. Dan last kali mungkin ada soalan lah. Alright, okay. Ni secara ringkas lah, tak lama kan. Okay, 20 tahun sejarah Go Gramatic. Go Gramatic ni kita mula daripada tahun 2006. Kan. So 2006 you all buat apa? Saya masa tu baru start kerja dekat universiti. Okay, so pendek cerita, saya mula bisnes kereta sewa ni sebab apa, nak extra income sajalah. And then kita bermula dengan beli kereta 2 kancil terpakai. 2 kancil, ni gambar dia. Kancil warna putih tu dengan kancil warna kuning. Beli kereta ni, alright, ini sewakan kan. Slowly tambah kereta, ambil kereta orang, sewakan, makan komisen. Tahun 2009 kita dah ada 20 biji kereta lah. Tapi kereta tu campur-campur lah. Ada kereta saya beli, ada kereta isteri saya beli, ada kereta kawan saya beli, ada makcik isteri saya beli kan. And then tahun 2010 lah kan. Alhamdulillah kereta dah bertambah kepada 70 unit. Kan. So masa tu saya actually tahun 2009 tu saya start sewa kereta dekat orang luar. Mula-mula saya sewa dekat pelajar universiti. Lepas tu lepas setahun saya start sewa dekat orang luar. And then saya start sewakan kepada syarikat-syarikat corporate dekat Bintulu, Sarawak. Alright, so bila kita sewa dekat company ni, dia punya game tu lain lah. Kan? Dulu sewa dekat student, sewa jam RM5 sejam kan. Bila sewa dekat company ni, memang itulah yang buat duit. So saya nak you pun sampai ke tahap tu lah. Alright, daripada 70 biji kereta tu, 30 kereta sendiri. Saya beli sendiri, isteri saya beli atas nama dia, and then company pun beli kan. Tapi saya pun tak boleh nak beli banyak kereta kan. And then dalam masa sama juga kita ada 40 biji kereta pajak lah. Kereta pajak ni yang beli ni family lah, family belah isteri saya kan. Isteri saya orang Sarawak. So dia ada banyak lah pakcik-pakcik makcik dia yang beli kereta letak dekat company kita. Dan kawan-kawan saya, kawan-kawan sekerja dekat universiti pun beli. Kawan-kawan dekat universiti pun beli letak dekat company saya. And then pekerja saya kan, kita bayar gaji dia beli kereta letak dekat company. Family pekerja beli kereta letak dekat company. So sebenarnya kalau you buat benda ni, kereta ni tak penting. Kalau you pandai urus, you ada sistem,
Orang bagi kereta kat you. Tu ramai yang sibuk nak beli kereta kan. Tak payah. Kan? Faham tak? Alright. Tahun 2011 kita daftar syarikat Sdn Bhd. Masa saya mula tu saya tak ada company pun tuan-tuan. Daftar 2 tahun lepas 2 tahun baru daftar Enterprise. Green Matic Enterprise. Masuk tahun 2011 baru daftar Sdn Bhd. Itu pun konon-kononnya nak apply lesen lah kan. Alright. Tapi itulah nak apply lesen banyak syarat lah. Nak kena ada syarikat bla bla modal berbayar apa semua kan. So 2015 baru dapat lesen pelancongan. Alright. Nampak tak? So you boleh mula saja kan. Tak payah nak fikir nak beli kereta lah, nak daftar SSM lah. Buat duit dulu. Kan? Saya lepas apa? 9 tahun baru ada pejabat. Lepas 9 tahun. Tapi itu sebab apa? Tak ada orang guide kan. Macam you all ni, kalau you buat betul-betul 6 bulan tu dah ada pejabat dah. Kan? Alright, lepas tu 2016 so masa tu berniaga tak ada ilmu lah, tak ada ilmu. Kita hentam saja kan. Then along the way tu pesaing pun makin ramai kan. And then apa kenapa blur ni? Sekejap ah. Oh ada ni tulisan sekejap ah. Okey, sekejap, sorry. Ada. Okey, so 2016 cabaran persaingan harga. Masa tu dah ramai orang start buat kan. And then kereta pun tak cukup. And then business pun terbantuk. So masa tu kita dah start buka macam cawangan lah. So kereta tak cukup. And then 2017 kan memang saya pun dah tak tahu nak buat macam mana ni. Bersaing makin banyak kan. Orang buang harga. Kan lepas tu kita nak grow company tak tahu macam mana. And then terpaksa buang ego. Pergilah belajar dengan guru. Saya masa tu tahun 2017 saya masih duduk dekat Sarawak tau. Tapi dekat Sarawak tuan-tuan tak ada orang nak ajar. Kan. So nak tak nak terpaksa berpindah ke Semenanjung cari guru. Kan. So you all ni kalau duduk kat Semenanjung, ya Allah untung gila kan. Sebab apa dekat sini banyak guru. Saya daripada Sarawak tu, daripada Bintulu Sarawak terpaksa pindah ke Semenanjung untuk berguru. Mencari guru. Ada orang dia suruh guru cari dia. Mana boleh, kita kena cari guru. Alright, okey tak? Okey, so yang ni gambar macam tahun 2000 gambar bawah ni kan. 2010 ni. Ini kita masih lagi beroperasi dekat rumah kan. Tapi dekat belakang ni ada macam papan lah. Papan. So dekat sini kunci-kunci kereta. Kan. So yang ni sebenarnya rumah lah. Rumah saya beli untuk letak kereta, staff duduk dekat rumah tu dan kita buat tempat cuci kereta lah. Ni sebenarnya store lah kita buat pejabat kan. Yang ni isi saya. Kan. So kita orang ni suka membina sistem. Yang ni isi saya dia buat lah. Macam kereta dah banyak masa ni. Tahun 2010 kita dah ada 70 biji kereta. So jadi serabut. Kereta keluar masuk dah tak tahu. So isi saya dia buat, dia jahit. Dia buat lah slot. Okay, kereta dekat office yang ni. Kereta keluar yang ni. So itulah sistem. Kan? So kita ni bermula daripada memang sistem yang manual apa semua sampailah kita ada laman web, ada app semua. So kita bermula daripada kosong sampailah sampai ke secanggih-canggih sistem lah. Alright. So kalau you nak buat pun tak ada masalah. Kalau macam kecil-kecil tu pakai manual pun tak apa kan. Tapi bila dah kereta dah 40, 50 tu kena pakai sistem lah. Faham tak? Alright. Lepas tu tahun 2015 alhamdulillah kita dapat buka kaunter kereta sewa di Airport Bintulu. Ini gambar kaunter kereta sewa dekat Airport Bintulu. Tapi sayanglah airport ni saya terpaksa tutup sebab apa? Tahun 2020 COVID kan. COVID memang bayar sewa. Tak ada customer kan. And then Lalas cakap dekat Malaysia Airport cakap saya tutup je lah. Alright. Okay. So 2018 ni saya ada masalah. Sebab apa? Kita nak expand kita punya bisnes ni. So dulu kita buat dekat Bintulu Sarawak, lepas tu kita nak buka banyak cawangan kan. Tapi macam bila nak buka banyak cawangan, dia kos tinggi. Nak beli kereta, lepas tu nak sewa pejabat, nak hire pekerja, nak manage benda tu. Ini kita pula nak fokus kepada platform. Jadi susah. So saya pun masa tu saya bincang lah dengan saya punya mentor, dia kata
Why not kau buat platform? Kau fokus kepada platform. 2018 kita buat platform GoGreenMetric.com. Sebelum tu kita GreenMetricCarRental.com. Kan? Lepas 2018 kita beli domain GoGreenMetric.com and then kita start membina platform. Dapat ada kosong tuan-tuan. Alright? Bayar programmer, bayar untuk dia buat. And then kita repair sampai sekarang lah kan. And then masa buat platform tu tak terfikir pun tahun 2020 tu ada COVID. Kan? Bila COVID je memang masa tu pekerja ramai lah, dekat 15 orang pekerja kan. So bila COVID memang tak ada income, kita nak bayar gaji pekerja pun tak boleh pun semua kan. And then pekerja pun start berhenti pun semua. Then tahun 2020 tu itu antara cabaran GoGreenMetric lah. Alright. So macam kita jatuh lah. Okay, lepas tu tahun 2022, so kita PKP 2 tahun tau. So 2 tahun tu memang struggle, tapi alhamdulillah lah tahun 2021 tu kita berniaga benda lain. Alhamdulillah lah ada income. And then tahun 2022 dia booking tu start masuk balik. Booking kereta sewa masuk, tapi masa tu company saya GoGreenMetric kita dah tak ada kereta dah. Tahun 2019 kita dah jual dah semua kereta. Dah jual apa semua, tak ada kereta. Tahun 2022 start balik masuk booking, tapi dapat booking kereta tak ada. And then saya masa tu tanya juga kawan-kawan yang buat kereta sewa. Dia orang pun ada yang dah tak buat, ada yang dah jual, ada yang dah buat bisnes lain kan. Then booking ada tapi tak ada kereta. So dalam masa yang sama, masa PKP tuan-tuan, saya banyaklah orang mesej saya minta tolong ajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa kan. So tahun 2022 tu kita cakap okay, siapa yang nak buat bisnes kereta sewa tak apalah, daftar kita punya program GM Hub Basic tu, bayar RM300, kita ajar lah. Sebab apa, kita dah ada sistem pengalaman, kita ajar dia orang. So alhamdulillah lah daripada tahun 2022 sampai tahun lepas kita dapat rekrut dalam 5,000 orang lah. So 5,000 orang tu dia orang bayar RM300, kita invest balik, kita upgrade kita punya sistem kan. Alright, 2025 kita dapat semula lesen motek. Dulu kita dah ada lesen motek. Tapi bila PKP je, company pun struggle, hutang banyak, nak continue pun tak boleh. Terpaksa tutup je lah company lama tu, and then kita start baru balik lah. And then 2025 kita dapat lesen motek dan kita pun dapat lesen MOF. And then 2026 kita start balik program GM Hub Pro. Actually sebelum PKP tu, siapa-siapa yang nak join GoGreenMetric, masa tu kita panggil GreenMetric Licensing. Okay, masa tu siapa yang nak join kita charge RM10,000 tuan-tuan. RM10,000, lepas tu lepas setahun dia orang kena bayar RM300 sebulan. And then kita ambil royalty masa tu 12%. And then kalau HQ dapat customer, kita ambil 25%. Sebab apa, masa tu duit semua kena masuk company, kita kena bayar cukai semua, kena bayar GST semua, memang kos sangat tinggi lah. Alright. So sekarang ni kita nak start balik, and then kita bermula dengan GM Hub Basic RM300, and then alhamdulillah lah banyak yang dah berjaya, ada yang dah jana pendapatan. Saya target lah macam dia orang ni masuk sebulan dia orang boleh capai RM10,000 profit. So alhamdulillah lah, dah ramai GM Hub Basic ni yang bayar RM300 kita ajar daripada kosong. Alhamdulillah ada yang dah buat profit RM10,000 sebulan. Sebab apa yang kita bagi ni sebenarnya value dia, nilai dia RM10,000. Alright. Cuma cabaran dia yang basic ni, dia benda ni tak sustain lah. Dia masuk kan, kadang-kadang dia tak continue, dia continue kan. So benda ni kalau GoGreenMetric kita nak expand memang tak boleh lah. So kita perlukan satu business partner yang long term. So ini lah GM Hub kita buat, GM Hub Pro kita buat lah. Alright, so GM kita dah ada kita punya platform dah ada, apps pun dah ada, alhamdulillah dah siap. And then kita dah dapat lesen pelancongan, lesen kewangan, dan ni kita punya pejabat lah. Alright, you all okay lagi ke? Ke ada yang dah tertidur dah ni? Okay lagi? Kalau okay, cuba komen okay. Okay. Test 1, 2, 3. Kot lah boring kan, benda ulang-ulang benda yang sama kan. Okay, so 10 sebab kenapa bisnes kereta sewa. Kenapa buat bisnes kereta sewa? Yang pertama, actually bisnes ni you boleh buat secara sambilan. Sebab apa, masa saya mula dulu, saya kerja government. Kan 2006 saya start, 2011 baru saya berhenti kerja. So benda ni boleh buat secara sambilan, tak payah ada yang cakap kena buat full time ke. Tak apalah kalau macam you kereta dah banyak, income you pun dah banyak, you dah tak peduli gaji dekat tempat kerja, you boleh berhenti lah. Macam saya dulu
Tahun 2011 saya berhenti kerja. 2010 saya dah ada 70 biji kereta dah. Income masa tu ratus ribu dah. So masa tu dapat gaji ke tak dapat gaji ke saya dah tak peduli dah. Ada gaji alhamdulillah, tak ada gaji tak apa. Aku dah ada income daripada kereta sewa. So you boleh buat full time kalau you dah tak peduli dah pasal gaji you, kan? 3 bulan orang tak bayar gaji, on, jalan. Janganlah baru nak buat kan. Lepas tu income pun tak cukup lagi, you masih bergantung kepada gaji, mana berhenti kerja. Tak boleh. Alright. And then boleh mula dengan modal rendah, kan? Macam saya dulu masa saya mula-mula dululah. Actually saya start dengan modal RM3,000. Nak beli kereta kancil 2 biji tu, bayar down payment dekat bank dengan used car RM3,000. Sebab apa yang Yamaha Pro ni kita buat pun mengenangkan masa saya nak mula bisnes kereta sewa tu, kita mula dengan RM3,000. Kan? Alright. Lepas tu tapi itu tahun 20 tahun lepas. Sekarang ni RM3,000 ni mungkin 10 kali ganda lah nilai dia, kan. Okey, pendapatan harian, mingguan, bulanan. So kalau you buat kereta sewa kan, boleh dapat income harian, mingguan, bulanan. So hari-hari ada duit masuk. Macam saya buat dekat universiti tu, setiap jam duit masuk. Kan. Kalau kita kerja makan gaji sebulan sekali. Kalau kereta sewa ni hari-hari ada gaji. Alright. Dan nombor 4, jimat boleh pakai kereta percuma. So kalau benda ni, kalau you buat, kan, sebab kebanyakan rakyat Malaysia ni, dia punya beban dia adalah kereta. Kan, kalau you beli kereta, you nak kena bayar installment, maintenance segala tu kan. So kalau you kerja kan, kadang-kadang separuh gaji you tu habis bayar kereta saja. Tapi kalau you buat bisnes kereta sewa ni, kereta you sewa kan. So kalau you dapat sewa 5 hari sebulan, lagi 25 hari you pakai percuma saja. Kan. So kuranglah sikit beban. Kan. So kalau you buat benda ni, sewakan kereta you pakai percuma. Tapi kalau you nak betul lagi, you sewakan 10 hari ke 15 hari, itu untunglah. Alright. Lebih mudah dapat pinjaman bank berbanding bisnes lain. Kereta ni, kalau kat Malaysia ni, kereta loan yang paling mudah nak dapat. Kalau you nak buka kedai makan, nak buat personal loan susah. Kalau kereta ni kan, orang yang gaji nyawa-nyawa ikan pun boleh. Kan? Kalau nak beli hak tanah pun tak mudah. Kereta ni antara pinjaman yang paling mudah. Kan? Tapi kena tahu cara lah. And then macam bisnes kereta sewa ni, kalau macam kereta you dah banyak, cash flow you dah cantik kan, you boleh gunakan untuk beli hak tanah. Saya alhamdulillah lah, banyak saya beli rumah, beli short lot kan. Sebab apa? Yalah, kereta dah banyak, nak letak kat mana? Letaklah, kau beli rumah, letak kereta. Saya beli rumah untuk letak kereta, bukan letak orang. Kan? Tapi rumah tu dah kosong, bagilah pekerja duduk. Alright, lepas tu macam bisnes kereta sewa ni bila berkembang kan. So kalau you nak buat seorang-seorang mungkin tak boleh. So mungkin you boleh bagi peluang pekerjaan kepada family ke, isteri ke, kan, ada adik-beradik kan. Saya alhamdulillah lah banyak kita bantu bagi pekerjaan kepada family apa semua, daripada dia orang kerja tak apa-apa kan. Baik kau kerja dengan aku, walaupun kita bayar gaji rendah, macam saya kan, saya bayar gaji rendah, tapi rumah percuma. Kan, kereta percuma, minyak percuma. Kalau dia dapat gaji 1,500 tu, itu seketul dia punya. Kalau dia pergi kerja gaji 1,500 kan, dia nak bayar transportation lagi, nak sewa rumah lagi, makan lagi apa semua. So lala duit gaji tu habis pergi kerja je. Kalau macam kerja dengan, kalau you buat benda ni kan, okey, rumah percuma, makan percuma, kereta percuma, minyak percuma. Kalau you bayar gaji dia, like say sekarang ni gaji 1,700, itu solid dia punya, beza tau. Alright, lepas tu nombor 8, bantu pemilik kereta yang ada masalah kewangan. So mungkin bila you buat benda ni, akan adalah mungkin kawan-kawan ke, family ke, ataupun orang sekeliling you tu yang ada masalah kewangan. Kalau you ada ilmu, you boleh run benda ni, you boleh tolong dia. Saya alhamdulillah lah, saya banyak tolong orang. Macam orang ni, dia ada masalah kewangan, ada masalah family kan. Okey, kereta tak boleh nak bayar, kita ambil kereta dia, kita bayar bulan-bulan, kita sewakan. So at least dia tak adalah kena blacklist, kereta dia kena rampas, kena lelong, dia jatuh bankrupt. So sebenarnya ni fardu kifayah lah, you boleh tolong orang. Alright. Tapi kalau you tak ada ilmu, tak boleh. Okey, lepas tu ada orang call ya. Boleh jumpa ramai orang. Boleh jumpa ramai orang. So buat bisnes kereta sewa ni kan, kalau yang jenis suka jumpa orang tu, boleh lah macam-macam. Boleh jumpa orang tempatan,
boleh jumpa foreigner kan. So dekat sini ada tak yang jenis tak suka jumpa orang? Kalau jenis tak suka jumpa orang ni tak boleh buat benda ni. Jenis pemalu, introvert tak boleh. Macam saya pun introvert juga, memang pemalu, tapi okey je lah, duit punya pasal on. Kan? So you kena ada suka jumpa orang. Kan? Alright. Lepas tu macam kereta sewa ni, dia kok mana pun kereta you accident ke, total loss ke, hilang ke, insurans cover. Kan? Tapi kena tahu cara lah. Kalau you tak tahu cara, memang insurans takkan bayar lah. Macam saya lah, kereta hilang banyak 7 biji. Kan? Lepas tu kereta accident total loss tu memang tak payah nak cakap lah. Tapi kalau you tahu cara, you boleh claim insurans. So nampak sebenarnya bisnes ni kalau you faham betul-betul, dia tak ada risiko. Kereta accident claim insurans, kereta hilang claim insurans. Kan? Tapi kena tahu cara lah. Kan? Ada tak bisnes yang you buat yang insurans cover? Let's say lah you buka kedai makan, you buka apa-apa kan, you buka bisnes apa-apa lah. Ada tak insurans cover? Kalau kedai makan you kena rompak, you buka kedai apa-apa kan, jual produk, kena pecah ke, terbakar ke, kena rompak ke, insurans bayar ke? So kereta sewa ni, ini antara kelebihan lah kenapa buat bisnes kereta sewa. Alright. Ada lagi ke yang dengar ni? Semua senyap ni. Tak ada soalan lah. Okay. Tiga cabaran Go Agrimatic. Okay. Yang pertama, actually Go Agrimatic ni setiap hari kita terima banyak tawaran lah untuk orang bagi kereta. Ni kereta pajak lah. Saya hari-hari kadang-kadang bangun tidur tu tengok nak pajak kan. So actually macam kereta pajak ni kalau ada kan, saya akan pass kepada Gem Hub Basic lah kan. Tapi kalau macam ada orang ni, Cik Wahid, saya nak beli kereta baru. Saya nak pajak kepada Go Agrimatic. Bila owner, bila ada orang mesej saya dia nak beli kereta baru, nak pajak, saya goyang sikit lah. Sebab apa, kalau saya bagi dekat yang basic ni, tiba-tiba dia tak continue, mampus. Kan? So sebenarnya GM ni kalau kita sebut kita nak kereta je, orang akan beli kereta bagi. Tetapi yang ni saya mencari yang GM Hub Pro lah. So kalau you nak kereta, kita boleh promote saja. Kalau you nak, dia orang boleh beli kereta baru. Alright. Ada yang mesej saya nak bagi cash. Cik Wahid, saya ada modal apa 50,000. Boleh tak saya bagi dekat Cik Wahid? Saya bagi ni and then belilah apa kan, and then bagi je dia profit. Sebab apa, kalau dia simpan pun tak banyak mana. Kan? So saya kalau orang nak bagi modalnya, saya tak berani lah. Tapi kalau you masuk GM Hub Pro kan, and then kita training you ready, you boleh dapat dia macam fund lah, fund sama ada dalam bentuk kereta ke, ataupun kalau you ready, ada orang bagi cash, you boleh beli kereta and then you bayar bulan-bulan dekat dia orang kan. So ada orang dia minat benda ni tapi dia tak ada masa, tapi dia ada duit. Kan, macam ada saya punya kawan lah. Kan dia dia ada, dia punya family dia meninggal, dia dapat duit insurans 500,000. Dia tak tahu nak buat apa duit tu. Duit tu kalau dia dapat, dia belanja habis gitu lah. So dia kata okay, 300,000 dia invest dekat kita punya team. Kita punya team beli dia orang beli motor sewakan. So macam dia ni boleh dapat dia invest 200,000 kan, lagi 100,000 tu belum lagi. Dia nak tambah lagi, tapi yang kita punya team ni belum lagi. So 200,000 dia bagi modal kan. So macam kita punya team tu, dia beli motor, sebulan dia boleh dapat lah, dia macam profit sharing, sebulan dia boleh dapat dalam 4,000 ke 5,000. So saya kira kan, okey juga ni kan, bagi 200,000 sebulan dia boleh dapat 4,000 ke 5,000 beli motor. So tapi kalau you nak dapatkan benda ni, you kena jujur lah, you kena proper lah kan. So macam saya bagi dekat saya punya team tu, memang dia every month dia hantar report kan. Okey, lepas tu nombor 2, syarikat pelancongan luar negara mula hubungi untuk kerjasama sewakan kereta kepada pelanggan mereka yang datang ke Malaysia. Okey, yang ni macam bila kita dah ada lesen pelancongan semua, so ada banyak syarikat-syarikat daripada luar negara yang nak collaborate. So dia orang ni ada macam pelanggan daripada luar negara nak datang. So macam kalau macam GM ni kita dapat order kan, kita nak pas-pas tu boleh. Tapi kalau macam setiap tempat tu, setiap bandar tu kita ada macam official cawangan, dapat je order, kita direct dekat GM Hub Pro. Kan? Senang. Kalau nak harap kepada GM Hub yang biasa-biasa, kadang-kadang dia orang ni meniaga kat rumah.
Kan? So customer dah datang rumah pun tak confident. Sebab tu yang Jemaah Pro ni kalau boleh dia ada tempat lah. So mungkin customer walk in datang kan. Alright. Yang ketiga, so kita ada Jemaah Hub yang basic ni, yang bayar RM300 ni, dan dia orang ni nak tambah pendapatan tapi tak ada kenderaan untuk sewa. Ada banyak orang nak buat benda ni tapi dia tak ada kenderaan untuk buat sewa. So kalau you adalah Jemaah Pro kan, macam kita you ada satu tempat, and then kita bantu you untuk you pajak kereta kan. Let's say lah you ada 40 biji kereta. So yang Jemaah Pro ni dia jadi macam center. So kita punya agent ni dia orang buat marketing, dapat order you supply. Kan. So you boleh bantu community dalam dekat tempat you tu. Alright. Okay. So ini kita punya, saya target lah. Setiap bandar, setiap negeri, setiap airport kita ada Jemaah Pro. Kan. So dapat je order, dekat let's say lah dekat mana? Kelantan. Kita ada sana, kita pass kat sana kan. Tiba-tiba ada dapat booking dekat Kota Kinabalu. Kita pass kat Kota Kinabalu. Alright. Sandakan, kita pass kat Sandakan. So macam setiap bandar ni kita ada cawangan. Alright. Go Gramatik HQ bekalkan 10 kenderaan pajak dalam masa 12 bulan. So saya target lah. Kalau you join dalam masa 12 bulan, kita boleh bagi 10 kereta lah. Yang ni face by face. Tengok. Kan? Actually kita boleh bagi serentak. Tapi takut you tak ready lah. Tapi ada juga yang dia dah run, dia ready. So kita boleh bagi je. Tapi kalau macam you baru nak start, apalah ambil 2 dulu. Tambah lagi 2 kan. Slowly. Sebab apa nak, kalau orang baru ni dia ambil masa sikit lah untuk build dia punya cash flow tu. And then macam HQ, kita tak bagi pelanggan direct lah, tapi kita bagi pelanggan dekat you dalam bentuk agent. Kan? Alright. Kuantan belum ada lagi. Kan? So sekarang ni banyak Putrajaya, Kelantan ada kan. So banyak dekat KL Selangor lah yang Ipoh pun ada. Johor belum ada lagi. Alright. Tapi kita open saja. Sekarang ni kita open saja. Okay. Sebab apa macam kalau dekat Kuantan tu ada yang dah daftar, orang lain pun boleh daftar, tapi janganlah dekat sangat sebab apa Kuantan ni besar. Kan? So macam kita punya konsep ni bukannya you daftar, you conquer. Kan? So saya lebih suka you daftar, you kerjasama. Kalau ada orang lain nak join, tak apalah, you collaborate lah. Tapi janganlah you dekat Kuantan kan, you buka satu pejabat, sebelah tu you seorang lagi buka sebelah. Tak boleh lah. Carilah tempat jauh sikit. Kan? So you cover dekat tempat you. Kan? Maybe you punya coverage tu dalam 5 km ke 10 km kan. Yang lain pun boleh daftar. So kongsi-kongsi rezeki. Alright. Belum ada lagi. So kita open saja sekarang ni. Alright, and then kita macam HQ, kita bagi pelanggan dekat you dalam bentuk agent. So agent kita sekarang ni yang berdaftar 5,000, tapi yang aktif dalam 3,000 lah. Alright, so macam you Jemaah Pro ni, kalau you tak pandai nak buat marketing pun, you fokus supply dekat agent pun okey. Kan? Sebab apa agent ni adalah regular customer. Dia orang buat marketing, cari pelanggan, dia akan pass kepada you. Alright. Lepas tu macam kita akan sediakan latihan sistem dengan lesen. So macam you tak payah nak fikirlah pasal sistem ke lesen, kita dah ada. Alright. Ini apa yang kita bagilah. Okey, 3 kesilapan lepas. 3 kesilapan lepas. Peserta tak mahu orang lain sertai Go Gramatik untuk elak persaingan. Ini banyak yang berlaku lah. So dekat Melaka dah ada ke? Kalau dah ada, nanti dia tak nak join. Ataupun kalau belum ada, dia nak masuk, dia nak conquer. Kan? So siapa-siapa yang nak join boleh. Tapi macam Jemaah Pro ni kita limit lah. Satu tempat tu maybe maksimum 3 orang lah. Dan you punya location tu kena jauh lah. Janganlah dekat-dekat. Alright. Let's say lah dekat Melaka kan. Ada orang nak join. Boleh. Tapi kalau ada orang lain nak join, buka lah jauh sikit. Carilah tempat yang jauh sikit. Maybe 5 km ke 10 km kan. Alright. So kesannya tempahan makin banyak. Kereta tak cukup. Jemaah Pro sepatutnya ada mentaliti bagaimana nak bekerjasama supaya boleh berkongsi rezeki dan leverage sumber yang ada kan. And then nombor 2, peserta rasa selesa. Kan dia masuk kan, dia tak nak tambah ilmu. Macam dulu kalau buat marketing kat Facebook meletup-letup lah. Sekarang ni dah masuk TikTok apa semua kan. Dia tak nak ikut peredaran masa. Kan? So lama-lama you just nak buat cara lama.
you punya marketing ketinggalan, ni pendapatan makin merosot. And then ada juga yang jenis malu tak bertempat. Kan? So zaman sekarang ni adalah zaman konten, zaman buat video. Kan? So kalau you nak jimat, you kena rajin lah buat video kan. Ini saya Giamat Pro. Ini saya punya pejabat. Alright. So siapa-siapa nak sewa kereta boleh datang kita punya pejabat. Ini nak rakam video sendiri pun malu. Hari tu saya ada Giamat Pro. Dia seumur hidup dia tak pernah rakam video dia sendiri. Kan? So masa nak rakam video tu terketar-ketar dia kan. So actually selagi you tak buat, selagi you tak pecahkan tembok, memang you malu. Alright. So dekat sini ada tak sesiapa yang malu? Malu nak rakam video, malu nak buat video? Tak boleh. Tapi kalau you ada modal besar kan, ada duit banyak, boleh buat marketing, boleh iklan, okey je. Tapi kalau video ni, you buat video 5 minit kan, kos berapa ringgit je. Kan? Buat video. Hari-hari buat video kan. Kan? Saya ni dekat sini, ni saya punya pejabat. Okey, siapa nak sewa kereta, boleh datang kita punya pejabat. Buat lagi, tiap-tiap hari buat. Alright. So siapa yang pandai buat konten, siapa yang pandai buat video tu memang orang akan nampak lah. Macam saya pun hari-hari buat video. Kan? Saya tak pernah keluar iklan pun, tak pernah bayar pun iklan. Memang zero cost saja. Alright. Okay, lepas tu malu. Bila dah dapat customer tu, ambil lah video customer. Ini video sendiri pun tak pernah rakam. Apatah lagi nak rakam video customer. Kan? So kena belajar. So bila you masih tak nak berubah, nak buat cara lama, so lama-lama pelanggan pun tak kenal, dan orang pilih you. Lepas tu salahkan saya. Saya dah join apa semua. Kau video pun tak buat, marketing pun tak buat, orang pun tak kenal. Macam mana orang nak pilih kau? Kan? Alright, lepas tu macam dululah ada kita buat. Tapi saya cakap lah, buka lah pejabat, buka lah tempat kan. Sebab apa, tempat ni sebenarnya adalah salah satu marketing. Tapi dia tak nak buka kan. Dia masih lagi nak buat kat rumah. So bila tak nak buka premis, dia tidak ada push factor. Tidak ada kesungguhan. And then banyak jugalah yang dulu masuk bayar duit. Dulu bayar RM10,000. Bayar RM10,000 tak nak buat apa-apa. Nak goyang kaki tiap-tiap bulan dapat duit. Saya tak nak macam ni. Saya tak nak yang jenis bagi duit. Belajar tak nak, buat tak nak. Kan? Lepas tu nak customer saja. Tak boleh. Yang ni, you masuk, belajar, buat. Sebab apa, kita sistem pengalaman semua dah ada, cuma you saja nak gerak. Tapi janganlah saya dah bayar ni semua kan, lepas tu go automatic, Cik Wahid kena cari customer. Saya tak nak buat apa-apa, saya nak goyang kaki saja. Kan? Jangan. Kalau macam tu saya tak nak. RM3,000, kalau macam kita charge RM3,000 setahun tak baloi tuan-tuan. Sebab apa, kita macam nak develop sistem ni pun kos juta tuan-tuan. Nak buat laman web, nak bayar programmer, nak buat apps, nak apply lesen, juta kos dia. So you tak payah fikir benda tu, benda dah ada, pakai saja. Cuma you fokus kepada operation saja. Tapi marketing kenalah buat juga. Boleh Okey, lepas tu sasaran ini kita punya target lah. Dalam masa 12 bulan lah. Ada orang kalau macam you dah run, yang dah run tu insya-Allah boleh capai. Tapi kalau you mula daripada kosong tu, mungkin saya tengoklah, kalau you mula daripada kosong mungkin 2 tahun 3 tahun baru boleh capai lah. Itu pun kalau you buat betul-betul kan. Kalau yang ada yang dah start tu setahun tu dia dah dapat, dia dah capai lah. Okay, so kita target yang pertama, sampai satu tahap you boleh urus 40 biji kereta. So kita akan bagi kereta pelan-pelan kan. Tahun pertama maybe 10, tapi kalau you ready nak ambil 40, kita boleh bagi. Tapi kalau kita bagi tu, make sure you boleh bayar lah. Jangan say pun tak ada, you pun tak tahu macam mana, tiba-tiba nak ambil 40 biji kereta, lepas tu lah tak boleh nak bayar. Alright, pelan-pelan. Okay, lepas tu kita target lah anggaran pendapatan you, pendapatan sewa 60,000 ke 80,000. Ini kita kira lah, saya ambil 40 biji kereta kan. Kereta sewa ni paling rendah bodoh-bodoh lah kan, sebulan boleh dapat 1,500. Ini kalau kereta biasa lah. Jangan cerita kalau you main kereta mewah. Kereta mewah sebiji paling-paling 5,000, 7,000. Kalau kereta Azia, Beza ni kan, paling bodoh lah 1,500 boleh dapat. So kalau you ada 40 biji kereta, kali dengan 1,500, paling-paling you boleh dapat 60,000. Kalau you rajin, you marketing, you power kan, sebiji kereta boleh pergi RM2,000 sebulan. So income you tu 60,000 ke 80,000. Dan keuntungan bersih lah. Keuntungan bersih. Sebab apa, kereta sewa ni kalau
tolak installment segala semua ni, cost you adalah dalam 60%. 40% tu untung kasar. Tapi kita ambil tolak semualah, you untung bersih 15%. So kalau you dapat income sewa tu 60,000 ke 80,000, paling-paling you boleh dapat 9,000 ke 12,000 sebulan. Tapi sebenarnya boleh pergi jauh lagi. Itu kalau you sewakan kereta you saja. Kan? Kalau you sewakan kereta orang lain lagi, rakan niaga lain lagi, lagi banyak kan. Okay. And then macam dia bukannya tentang diri you saja. So mungkin you ada family ke siapa-siapa kan yang tak ada kerja kan. You boleh, sebab apa kereta sewa ni dia tak perlukan kelulusan tinggi pun. Kan kalau setakat SPM tu cuci kereta, hantar kereta, budak-budak tak sekolah tinggi pun boleh. Kan? So you boleh bagi peluang kerja. Bayarlah gaji 1,700 sebulan kan. Kereta boleh pakai, minyak boleh claim, rumah boleh bagi rumah, duduk rumah kan. Lepas tu makan pun boleh bagi. Kan? Daripada dia kerja tak apa-apa kan. Bawa apa food panda ke, bawa ni semua penat. Kereta sewa ni you boleh bantu sediakan peluang kerja. Lepas tu macam bila kereta you dah banyak kan, mana you nak simpan kereta tu? Kan? Mungkin you beli rumah ke, beli short lot ke kan. Tapi macam saya ni, saya tak berapa prefer beli hartanah sewa. Saya tak berapa sangat. Sebab apa kita uruskan kereta sewa pun dah pening dah. Kan? So beli hartanah tu untuk expand you punya business. Kan? So saya target lah. Daripada bisnes ni kan, you boleh beli rumah. Total lah rumah ke short lot ke nilai 1 juta. Saya dah capai dah benda ni. Alright, ada tak yang berminat nak capai benda ni? Kan? Okay, lepas tu macam you buat kereta sewa ni kan. So janganlah pergi belanja, enjoy, pergi melancong, beli tak apa-apa, melabur tak apa-apa kan. So dapat untung, simpan emas. Simpan. So sampai satu tahap you boleh ada 1 kilo emas. Kalau you ada 1 kilo emas kan, you tak payah bank dah. You nak beli kereta, you pajak emas you tu, dapat duit cash, pergi kedai kereta, beli kereta cash. Dapat kereta, sewakan, 6 bulan, tebus balik emas. Emas dapat, kereta dapat. 6 bulan lagi, pajak emas, dapat duit cash, pergi kedai, beli kereta cash, sewakan, tebus balik emas. So, saya nak sampai satu tahap, you kereta you tak ada hutang. Ui, kalau you kereta sewa tak ada hutang kan, duit sewa masuk kan, you nak bayar insurans yang insurans kereta sewa pandu pun tak ada masalah. Dia yang masalah ni yang banyak orang dia tak boleh nak bayar insurans semua tu sebab apa, kereta hutang. Kalau you buat kereta sewa tak ada hutang kan, macam kerajaan cakap kau kena beli insurans untuk sewa, kereta sewa. Boleh. Memanglah mahal tapi bayar insurans je. Kan? Alright. So tapi itulah kena tahan lah, jangan ada orang kan dia masuk bila dia dah duit banyak dia merepek-repek lah, melabur sana melabur sini kan, lepas tu tak apa semua melingkup. So dapat duit beli emas, kan. So let's say lah you ada 40 biji kereta, kalau separuh pun ada tak ada hutang, steady tu. Kan, sebiji kereta boleh dapat 1,500. Kalau you ada 20 biji berapa, 30,000 sebulan, tak ada hutang, steady lah. Berapa banyak emas you boleh simpan kan. Alright. And then boleh bayar zakat. Kalau orang Islam lah, kalau macam bukan Islam boleh bayar cukai kan. So bayar je zakat, cukai, share rezeki apa semua kan. And then tapi yang penting adalah bila kita bantu you dan you boleh bantu komuniti sekitar. Macam saya ni, banyak orang minta tolong. Tapi saya nak tolong semua orang tak boleh. Cuma kita boleh tolong you dan you boleh bantu orang sekeliling you. Mungkin ada orang dia ada masalah kan, kereta tak boleh bayar, you boleh ambil kereta dia, sewakan. Ada orang dia tak ada kerja kan, you boleh datang kita punya tempat ni, you ajar dia kan, you boleh jadi agent kan, sebulan boleh dapat komisen 500, 1,000 kan, ada yang boleh dapat 3,000 sebulan. So you boleh bantu komuniti you, tapi kena ada ilmu lah. Alright, boleh tak, ada tak berminat yang nak capai benda ni? Kalau ada cuba komen, saya minat. Kan? Okey. Ada. Kan? Okey, so 10 faedah. 10 faedah lah. Yang pertama kita sediakan lesen motek, kita dah ada. Lesen MOF kita dah ada, you tak payah mohon. Kalau you nak permit pun kita boleh bagi, tapi macam kalau you nak buka betul-betul pejabat,
Dia kena ikut lah, dia kena ikut syarat daripada Kementerian Pelancongan. Itu kena mohon lesen cawangan lah. Tapi kalau setakat you nak buka macam you pakai kita punya, you macam you adalah jurujual kita lah, you punya you adalah ejen kita, okey je. Tapi kalau you nak buka pejabat guna kita punya nama syarikat apa semua, so itu kena mohon lesen cawangan. Itu modal modal berbayar 50,000 lah. You kena pump modal 50,000, and then kita mohon, kalau dapat tu kita akan bagi balik. Duit tu you dapat balik. Ada yang tanyalah berapa modal yang you kena ada lah. Saya lah, kalau you macam, kalau you ada 50,000 kan, saving you ada 50,000, you boleh sedap sikit lah kan. Kalau ada 50,000 sedap nak gerak. Tapi kalau ada kurang tu boleh lah, boleh tapi struggle sikit. Tapi sebenarnya you mula saja dengan apa yang ada. Macam saya dulu kan, saya start dengan RM3,000. Memang masa tu hutang keliling pinggang, slowly lah growing kan. Tapi kalau macam you ada simpanan ke backup 50,000 sedap. Macam kita ada seorang Jamak Pro kan, dia dekat mana, Perak kan. Tapi dia dah run, dia nak sewa pejabat, tiba-tiba ada orang nak invest, nak pajak, dia nak bayar nak bayar apa advance. So itu semua duit tu kan. So kalau ada 50,000 sedap lah. Tapi kalau tak ada tu koyak sikit lah. Boleh lah. Ada tak? So that's why yang Jamak Pro ni saya cari yang ada modal. Dia bukannya untuk semua, yang ada modal. Alright. Okay, and then kita sediakan one-on-one coaching. So macam you boleh datang dekat HQ, boleh datang. Tapi yang training ni kita memang special. Kita daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Alright. Kalau macam yang basic ni, kita training sejam setengah je online. Tapi yang pro ni, the best kalau you boleh datang HQ belajar depan-depan. Tapi ada jugalah yang tak boleh, nak belajar Zoom pun boleh. Macam Zoom ni kita buat, tapi kita buat satu minggu khas untuk Zoom saja. Macam besok kita ada buat sesi Zoom lah. Tapi sebenarnya the best adalah datang HQ belajar. Lagi seronok lah, belajar depan-depan. Sebab apa you bayar mahal kan? Kan? So orang bayar mahal ni sebab apa? Dia nak belajar depan-depan. Belajar depan ni lebih mudah faham berbanding online. Alright, lepas tu kita sistem apps dan laman web bernilai 3,000 setahun. So kita ada laman web, kita ada apps, so kita bagi kat you. Tapi yang daftar sekarang ni kita bagilah. Tapi macam bila apps kita ni dah ready, kita dah dapat lesen apa semua, dia lainlah harga dia kan. Sekarang ni kita app dah siap, cuma nak mohon mohon kelulusan daripada APAD. Dapat je APAD ni, lainlah harga dia, tak adalah harga promosi. Alright, ini kita bagi bahan pemasaran, gambar 3,000 gambar, video 500 video. Kalau macam you mula kan, you tak ada bahan marketing, tak apa, kita bagi. You ambil saja gambar-gambar video. Sekarang ni lagi senang. Kan ada AI kan. You boleh gambar tu you boleh tukar kepada video. Gambar orang ni, kalau macam customer ni dia malu nak tunjuk muka, you boleh tukar je muka dia tu, you boleh gunakan. Kan? Yang tak handsome boleh jadi handsome. Yang tak cantik boleh jadi cantik. Sekarang ni sangat mudah. Dulu susah. Kan nak ambil nak ambil gambar customer, nak kena ambil. Lepas tu kadang customer cakap, saya tak nak kan. Lepas tu nak suruh customer rakam video, ada yang tak reti nak cakap. Sekarang ni sangat mudah tuan-tuan. Kan? Kalau you tak boleh buat, aku tak tahulah macam mana kan. Tapi kena belajar lah kan. Sekarang ni dunia sangat cepat lah. Ada yang datang jumpa saya kan, nak transfer online pun tak reti. Macam mana ni tahun 2026 nak transfer duit dekat online pun tak reti. Aduh kan. Ini kalau ni memang kena tinggal lah. Alright. And then nombor 5, sistem semakan rekod pelanggan bernilai 5,000 setahun. So macam GM ni kita ada sistem untuk checking background customer lah. So kita ada database, you boleh checking. Tapi actually kita ada satu lagi, macam dalam database kita tidak ada. Yang ni kena check manual lah. Yang ni ada company luar dia charge sebulan RM30. Ini kita tak cover lah. Kalau yang database dia ada, you boleh check percuma saja. Tapi kalau macam data tu tidak ada, ini kena pakai yang luar punya. Dia orang ni charge RM30 lah sebulan. Ini asing lah. Alright, lepas tu kita ada Sitos. Kan? So kalau you gunakan kita punya dokumen semua kan, so kalau ada customer tak bayar, kita boleh tolong sitoskan lah. So sitos ni pun kos dia RM5,000 setahun. You dapat je. You tak payah nak bayar. Kan? Kita dah tolong bayarkan.
And then kita bagi set dokumen perniagaan macam quotation, invoice, receipt, borang sewa semua ada. Kan? Kita ada yang online punya, tulis dekat phone saja, ada yang manual pun ada. Sebab apa? Boleh pakai dua-dua. Kalau macam you dapat customer corporate ke government memang kena pakai manual lah. Kalau macam customer individu kan boleh pakai yang online je. Alright. Okay, so 8, nombor 8. So saya target lah dalam masa 12 bulan ni slowly lah kita bagi kereta dekat you kan. Macam baru ni pun ada, baru join kita punya team dekat mana? Dekat Puncak Alam. Dia baru join kan. So dia cakap dia nak kereta. So saya pun tolong promote. Alhamdulillah tadi dia cakap 3 dah confirm. Baru sebulan dah 3 dah dapat kan. 3 lagi 7 lagi ya. Sebenarnya kereta ni tak susah tuan-tuan. Kalau you faham, you ready, you ada ilmu, orang bagi kereta. Orang Malaysia ni kan dia suka beli kereta tak pakai. Banyak dekat luar sana ada banyak orang yang ada kereta tak digunakan. Dia nak run benda ni dia tak tahu. So kalau you ada, you ambil kereta, sewakan, bayarlah dekat dia. Kan? Lepas tu kereta ni saya target lah sebiji tu. Biasalah kita bagi Azia kan. Kalau Azia ni harga 30,000 sebiji kereta. So sebenarnya kita bagi dekat you 300,000 tau. You bayar kita ni, ini kita invest kat you. Tapi kena jujur lah, janganlah bila dah dapat kereta orang tiba-tiba tak bayar. Saya tak nak orang macam tu. Saya nak orang yang jujur, yang nak grow, yang nak dia nak selesaikan masalah orang lah, nak bantu orang. Bukannya ambil harta orang, tak bayar, scam orang, tak nak. Boleh ya? And then macam nombor 9, kalau you dah ada pejabat kan, so kita akan masukkan alamat pejabat you tu dengan nombor telefon dekat laman web GoGramatic. So dekat kita punya laman web tu ada location. Kalau ada, kita masuk. So kalau customer tengok kan, nak verify, betul ke? Ni kita punya alamat, nombor telefon. Kan? So itu kelebihan GMA Pro. Kalau yang biasa ni tak ada. Okay. So setiap tempat tu ada location lah, macam kita punya official cawangan lah. And then kita sediakan group support WhatsApp 12 bulan bernilai 1,000 setahun. So ini yang kita bagilah. Kalau dikira-kira ni kan, kalau tuan-tuan nak buat semua ni, saya ingat lebih 300,000 ni. Kalau you nak buat, nak apply lesen, nak sediakan sistem, kita buat app pun habis ratus ribu kan. Kalau nak buat semua ni lebih 300,000. Tak boleh. Kena alamat premis. Tak nak lah nanti kita letak dekat laman web kita alamat, customer pergi rumah you ketuk, hey Abdul. Malu GM meniaga kat rumah. Faham tak? So alright. 7 risiko bisnes ni. Okay. Yang pertama, penguatkuasaan lah. So macam bisnes ni kalau you tak ada lesen, tak ada permit, memang akan kena lah kan. Tapi kita kalau boleh, kita follow peraturan. Kalau you nak permit, kita boleh mohon kan. Tapi permit ni bila cakap nak buat berlesen ni memang kos dia tinggi lah. Kan? Kalau you nak yang permit, kereta tu kena beli atas nama GoGramatic, kena beli cash, and then mohon permit, beli insurans. Kan? Memang kena ada modal lah. Kan? Tapi macam sekarang ni, kalau kereta tu persendirian, yang ni boleh register dekat kita punya apps, and then kita akan submit dekat part. Cuma yang ni kita tengah mohon tunggu kelulusan. So kalau lulus, on. Alright. Tapi kalau nak permit boleh. Cuma kalau you nak permit ni, kereta kena beli cash lah. Sebab tu saya cakap yang nak join ni kena ada modal. Hari tu saya ada kawan kan, dia ni memang kilang kapek lah. Dia memang ada cash, dia nak buat benda ni. Dia boleh beli kereta cash. Tapi dia nak semua legal, boleh. Ada orang macam tu. Dia kalau setakat dia nak pump 1 juta, no hal. Dia buat ni untuk anak dia. Sebab apa? Dia bisnes kapek kan, bisnes lama kan. Dia pasang kapek dekat masjid. Tapi anak dia tak minat. Tapi anak dia minat buat kereta sewa. Bapak dia boleh bagi 1 juta. 1 juta beli kereta, masuk permit, run. Alright. Okay, kemalangan. Kemalangan macam GM kita ada panel. You contact je kita punya panel, dia akan tolong settlekan lah. And then kalau macam P2P ni, you kena beli insurans P2P. Cuma insurans ni mahal lah. Sebab tu kalau kereta you tu tak ada hutang, you boleh je beli insurans ni. Contohlah macam saya tengok lah, macam insurans Beza. Beza ni
P2P dia kalau beza barulah, kos dia dalam 3,000. 3,000. Kalau kereta tu ada hutang, bayar bulan-bulan, lepas tu kena bayar P2P, memang koyak rabak. Tapi kalau kereta you tu, maybe hutang pun tak banyak, you boleh bayar P2P. Macam syarikat kereta sewa besar, yang besar-besar kan, yang dah lama kan. Kadang-kadang kereta dia orang tu tak ada hutang, dia orang boleh bayar je. Tapi along the way tu pelan-pelan lah kan. Alright. Nombor 3, saman. Saman ni biasalah kereta sewa kan. First kali you kena tapis pelanggan lah. You tak boleh bagi sewa dekat sebarang orang. So kena tengok lah customer ni macam mana kan. So customer ni kita boleh identify customer ni jenis bermasalah ke yang tak bermasalah kan. So macam kalau customer ni last minute, nak murah, kita tanya minta dokumen, IC lesen mandu pun berat nak bagi, lepas tu suruh bayar pun susah, better tak payah lah. So customer yang bagus ni, dia biasanya dia booking awal, lepas tu dia tak nego harga, kadang-kadang dia sewa dekat you tu sebab apa, ada recommendation lah, yang tu okay. Alright. Okay. And then okay. Lepas tu kereta hilang. Ni risiko juga. First sama juga kena tapis pelanggan dan pasang GPS tracker. Dan macam saya pun pernah hilang kereta 7 biji, tapi saya tengoklah macam kenapa hilang. Satu, saya bagi sewa dekat orang ada kes dadah. Lepas tu bagi sewa dekat yang pinjam alung. Lepas tu bagi sewa dekat orang yang bankruptcy. Lepas tu bagi sewa dekat orang dekat ejen. So dulu tak tahu orang tu ada rekod dadah ke tidak. Sekarang kita boleh tahu. Dia ada rekod dadah ke tidak. Kalau dia pinjam alung, kalau orang ni pinjam alung kan, orang pinjam alung dia ada masalah kewangan. So itu yang dia mesej nak murah-murah apa semua. So kalau mesej nak murah-murah, bye-bye lah, memang aku tak layak lah. Okay, lepas tu yang bankruptcy ni kita suruh dia bayar online, dia tak boleh bayar online. Sebab apa? Akaun dia dah kena freeze kan. So dia akan cakap lah nak bayar cash ke, ataupun dia pergi dekat machine ATM, dia bank in cash deposit. Itu pun bahaya. Alright. Lepas tu macam agent pun kena hati-hati. So macam kalau you nak deal dengan agent, documentation tu kena proper. So agent ni kena macam, kalau sesama GM okay. Kalau macam orang luar, dia kena minta quotation, you kena bagi quotation, lepas tu dia setuju, you hantar invoice, and then dia buat payment, you keluar receipt, and then ada agreement. So kalau ada documentation tu, bila jadi apa-apa, agent kena responsible lah. Banyak orang dia tak ada documentation. Agent nak sewa kereta, bagi je. Bila ada masalah, agent pun lari, customer pun lari. Kena ada documentation. So dokumen tu semua kita dah ada lah. Alright. Okay, macam pinjam alung ni, dia masalah kewangan lah. Masalah kewangan, minta murah-murah apa semua kan. So 3 jenis customer lah yang kita suka lah. Satu, kalau customer ni dia pelancong berkeluarga. Kan, ini pelancong berkeluarga. So kalau dia ni sewa kita, saya datang ni dengan family nak holiday. Ini memang customer pada syurga lah. Tak kisahlah dalam orang Malaysia ke orang luar negara. Okay, sebab apa? Kalau dia sewa kereta, dia ada duit. Dia keluarga datang melancong. Orang melancong ni ada duit. Lepas tu kalau dia sewa kereta, dia memang bawa kereta cermat. Kan? Yang kedua, syarikat corporate. Syarikat corporate ni dia memang dia mungkin nak murah sikit, tapi kalau jadi apa-apa dia bayar saja. Yang ketiga, government. You fokus 3 kategori pelanggan ni. Kalau yang nak murah last minute, nak bayar cash, tak boleh booking online, tak payah. Faham tak? So dalam bisnes ni dia bukannya masalah kereta, dia masalah nak macam mana nak cari customer yang bagus. Faham? Fali. Alright. Kereta guna untuk jenayah. So dokumen kena lengkap lah. Jangan bagi sewa tak ada borang apa agreement, tak ada documentation. So kita pun ada juga kita punya team yang tu, tapi okey, bagi dokumen boleh lepas. Kan? Alright. Tapi itulah macam ada 2 kes yang ada susah. Kalau macam customer tu sewa kereta, dia buat guna edar dadah. Itu memang payah lah. Yang ketiga, dia sewa kereta, dia bawa pendatang tanpa izin. Yang ni pun ada susah. Tapi kalau macam kita ada P2P ni, kita dapat kelulusan daripada APAD. So kalau kereta you memang, you dah tapis pelanggan, tiba-tiba customer ni dia gunakan untuk
bagi apa sewa untuk buat dadah. You tunjuk je yang kelulusan berdapat tu kereta boleh ambil balik. Ini kelebihan bila kita buat secara legal lah. So saya nak sampai kita macam you all ni sampai ke tahap tu. You boleh run the business fully licensed. Tak kisahlah kereta under company ke ataupun under persendirian. Tapi kita follow lah. Kita follow peraturan. Kan? Cuma you tak payahlah nak buat apps ke sistem. Kita dah buat dah. Saya pun dah habis juta dah benda ni kan. You just bayar membership saja tahunan. Alright. Lepas tu persaingan harga. Persaingan harga pada saya lah macam kita tak boleh nak halang siapa-siapa nak buat benda ni. Tapi daripada kita bersaing, bergaduh, memburukkan siapa-siapa kan. Baik kita kerjasama saja. Kan? Sebab apa? Dia ni mungkin dia ada kelebihan dia. You ada kelebihan you. Dia ada kelemahan dia. You ada kelemahan dia. So kita tengok mana yang dia kuat, kita jangan lawan kat situ. So tengok dekat mana dia lemah. So kita pergi kat situ. Contohlah kan, ada beberapa orang yang buat kereta sewa kan. So mungkin you tak cukup kereta, you boleh minta dia support you. Kan? Dia pun kadang-kadang dia tak cukup kereta, you boleh support dia. So kita collaborate. Saya rasa itu lagi bagus daripada bergaduh, bersaing, semua aku terbaik. Faham tak? Faham ke faham? Siapa nak buat saja. Kan? Masing-masing buat marketing. Kalau dapat customer, alhamdulillah. Kalau tak cukup kereta, minta yang orang yang buat benda tu support you. Kan? And then you pun boleh support dia. Dan saya rasa lah macam bila kita support orang yang sama industri, dia tidak menjatuhkan bisnes you pun. Dia akan membantu untuk you grow. Macam saya kan, macam GM pun sebenarnya kita banyak bersaing. Tapi lepas PKP saya ubah. Kan? Dulu saya pun rasa insecure. Oh, ini company ni ada buat platform ni. Saya pun insecure. Tapi apa peduli lah. Kan? Macam company ni kan, dia datang approach. Tak apa, aku boleh support kau. Kau apa, tak cukup kereta? Okay, support. Kau apa, tak cukup? Aku support. So, saya ingat bila saya support dia, akan menjatuhkan saya punya company. Tidak juga. Kan? So, company dia grow, saya pun grow. So, saya nak you pun macam tu. Support je. Selagi dia ni tidak sabotage you lah kan. So, semua orang nak berniaga. Semua orang nak untung. Kan? So, support saja. Dan insyaAllah bila kita berkongsi rezeki tu, masing-masing ada rezeki masing-masing lah. Alright? Okay, lepas tu tempahan kurang. Tempahan kurang, yang ni kena belajar dengan Puan Shirley lah, magic number macam mana, dynamic pricing semua. So you janganlah keras sangat. Kalau time booking tu slow, keras nak harga macam tu. Tak boleh. Kena adjust. Sebab apa ada musim memang booking banyak, ada musim slow. So you kena pandai kira macam mana nak bagi harga promosi. Alright. Okey, ada lagi ke risiko? Ini antara risiko yang saya nampak lah kan. Tapi risiko ni boleh dikurangkan lah bila you follow kita punya SOP semua kan. Okey. Ini testimonial. Semua orang okey lagi ke? Kalau okey, cuba komen okey. Berapa jam dah saya live ni? 1 jam lah. Ini saya nak tunjuk lah satu kisah kejayaan. Ini kita buat projek ni tahun 2023 lah. Masa tu ramai yang masuk. Tapi dalam ramai-ramai tu ada seorang sajalah yang berjaya kan. Yang lain tu bukannya bisnes tu tak bagus. Dia tak gerak pun. Dia masuk jenis bagi modal tak gerak. Kan? So kita boleh sediakan sistem, pengalaman, ilmu semua. Tapi kalau you tak gerak memang tak jalan. Okey, tapi yang ni, ini kita punya team, dia Facebook dia Kereta Sewa Hajar Hazmi. Alright, dia ni cerita dia start bisnes kereta sewa daripada Jun 2021. Tapi masa tu dia start, dia tak ada kereta pun. Dia hanya iklan saja. 6 bulan dia iklan saja. Iklan kalau ada orang tanya, dia kata kereta dia habis. Fully book. Tapi sebenarnya itu 6 bulan tu untuk dia tengok demand, dia nak kumpul database. So Januari 2022 dia start beli 2 kereta, Alzia dengan Ativa, dan setiap 3 bulan dia tambah kereta. Sebab apa? 6 bulan dia dah buat marketing. Kan, bila dia beli kereta memang kereta dia jalan, dan setiap 3 bulan dia tambah kereta. Oktober 2023 dia dah ada 20 biji kereta, dan tapi masa tu maksimum lah dia punya sale paling tinggi 20,000 sebulan. So pada saya kalau 20 biji kereta sale paling tinggi 20,000, ini something wrong ni. Dan dia pula dia bukannya kereta kecil tau. Masa dia jual, dia ada Staria, dia ada Velfire, dia ada Triton, dia ada X70. Kereta ni semua kereta besar-besar.
sale paling tinggi 20,000. Memang dia bleeding. Dia memang berdarah masa tu. So dia cakap lah masa sebelum dia join kita tu, semua kereta dia tu bank dah hantar surat dah nak tarik, tunggu tarik je. So dia pun dah tak tahu nak buat macam mana. Sebab apa bisnes ni tak ada orang nak ajar. You tanyalah, you pergilah jumpa siapa-siapa yang buat kereta sewa kan. Dia takkan ajar you, dia condemn you lagi lah. Kan? So dia pun join kita lah. Dia join kita pada November 2023. Kan? So sebelum dia join tu memang dia struggle. Saya ingatlah kalau dia tak join tu kemungkinan dia bankruptcy lah. Tapi dia join. Okay, cabaran dia ini dia punya pejabat. Ini pejabat dia yang lama, dia punya signboard kan. Transport Solution. Rental car, van, lori. Semua kereta hampir ditarik bank. Harga rosak, dapat warning dari pemain kawasan. So masa dia buat marketing tu, dia buang harga lah. Dia buang harga. So macam company-company car rental dekat situ marah lah dia. So dia bila dah kena warning tu, dia dalam keadaan ketakutan lah. Nak ambil order pun tak berani. Takut nanti ada abang kawasan sabotaj dia. Kadang-kadang you buat kereta sewa, you buang harga, ada orang tak suka, dia sabotaj you. Kan? Dia ada customer yang problem, dia suruh customer ni contact you, kereta you hilang. Alright. Berniaga dalam tekanan dan takut sabotaj. Pejabat ada tapi tiada walk in. So dia kata sepanjang dia buat kereta sewa tu, dia ada pejabat. Tapi tak pernah pun customer datang pejabat dia. Dia pun hairan. Dekat dia punya signboard tu, dia dah letak semua kereta yang dia ada. Kan? Lori pun ada. Orang tak tahu dia berniaga apa. Kan? So orang ingat dia ni Lala Move ke apa tak tahu. Tak pernah. Dia duduk dekat dalam pejabat tu guling-guling dengan dia punya pekerja. Tak ada kerja. Alright. Okay, so dia pelanggan dia terhad dekat Puncak Alam. Dia dekat Puncak Alam. So dia tak pernah dapat customer daripada luar Puncak Alam. Tak pernah hantar kereta dekat airport. Tak pernah dapat customer corporate. Tak pernah. Customer dia kat Puncak Alam saja. Siapa kat Puncak Alam sini? Puncak Alam ni saya ingat universiti kan. Saya pernah pergi Puncak Alam. Kan ada apa sangat pun. Tapi saya ingat Puncak Alam sekarang ni pun dah maju dah. Alright. So, first kali dia join kita pada 1 November 2023. So, mana dia join ni dalam keadaan dia memang dah nak melingkup dah. Okay. Masa tu program kita GMhub VIP, tapi sekarang ni kita dah tukar kepada GMhub Pro lah. Tapi dia ni bagus. Dia masuk je, pop, dia buang signboard dia tu, dia pasang kita punya signboard. Kan? And then, macam yang ni, yang badan berisi tu lah, Zul Hasmi nama dia. Kenal tak you all? Zul Hasmi. Kalau tim GM kenal lah dia. Kan? So dia ni, dia jenis tak boleh belajar online. Dia kena datang depan-depan jumpa. Masa tu saya macam kita buat, and then kita banyak buat lawatan lah, pergi lawat rakan niaga ni, pergi sini. Dia jenis ikut. Mana saya pergi dia ikut. Dekat situlah dia belajar kan. Okay, so pelan-pelan dia belajar kan. And then macam dia ni dah ada kereta. So masa dia join, kita dah ada GMhub ni 2,000 orang. Jadi kan kau dah ada kereta, kau bagilah komisen dekat dia orang ni. So dekat situ dia dah belajar magic number, macam mana dia nak bagi harga ejen, promosi apa, happy hour semua kan. Dia dah belajar. And then yang seterusnya, dia ni sepanjang dia buat bisnes kereta sewa, dia tak pernah kumpul testimonial pelanggan. Shock sendiri. Kan? Dapat order, hantar kereta, balik. Customer pulang, habis. So sebenarnya kalau you nak sustain, you kena dapatkan feedback pelanggan. Jangan shock sendiri. Kan? Ada orang dia berniaga, sekadar berniaga, tidak tanya feedback. So you kena tanya feedback. So daripada feedback ni lah you nak tahu servis you okey ke tidak kan. Kadang-kadang customer dia akan cakap, aku tak puas hati lah. Tak puas hati dengan Fazil ni. Teruk betul dia punya. Mesej pun lambat. So daripada feedback tu kita improve. Alright. Sebab apa nak dapatkan good feedback ni is not easy. Daripada proses customer contact you, dia sewa, dia guna kereta, dia pulang kereta, kena perfect. Okay. Tapi kalau you boleh dapat feedback tu, testimonial memang terbaik. Alright. And then dia ni cerdik. Kan. So dia ni dekat Puncak Alam tu. Dia cakap, okay, siapa-siapa yang nak jadi agent, datang office. Datang office, dia ajar. So dia buat dia buat siapa yang daftar, siapa yang join, dia macam, kalau macam ada orang dekat tempat you kan, datang, siapa yang daftar GMhub basic kan, so dia dapat komisen RM100 lah. So yang dia rekrut tu, dia masukkan dalam grup, dia ajar, ejen ni yang tolong jual kereta dia. Itu maksud saya, you janganlah fikir you nak conquer seorang-seorang.
Oh aku tak, orang lain tak boleh. So dia ni cerdik kan, dia rekrut orang. Okey, masuk dalam grup, dia ajar, dia bagi bahan marketing, ejen ni tolong jualkan kereta dia. Itu yang sale dia sampai boleh 1 juta tu. Sebab tu saya nak you ada tempat. Takkanlah orang nak pergi belajar dekat rumah kan. Kalau sembang dekat dekat apa kedai mamak apa semua boleh tu boleh lah kan. Tapi kalau ramai bising. Kalau you ada tempat you boleh ajar. Kan? Sebulan maybe seminggu you ajar 1 orang, sebulan 4 orang. Setahun ada 40 orang. Kalau you ada 100 orang yang you ajar dia orang boleh tolong jualkan kereta you. You ada 40 biji kereta pun jalan kereta you. Kan? Faham tak? Sebab apa ada orang kadang-kadang dia nak cari income kan. Sebulan dia boleh dapat 500 ke 1000 pun dia dah syukur lah. So you boleh berkongsi rezeki dengan orang lain. Faham ke faham? Kan? Okey. Okey, ni dia punya pejabat lah. Ni dia dah pindah ke pejabat baru. Cuma dia tak boleh pasang kita punya logo lah. Sebab apa? Syarat kat situ kena pakai nama company dia. Tapi dekat dalam office dia tu ada kita punya logo. Dekat pintu dia pun, dekat signboard pun ada kita punya logo lah. Okey saja. Kan? Sebab apa kalau macam dekat Selangor ni dia signboard tu kena dapat kelulusan Dewan Bahasa Pusaka. Banyak syarat lah kan. So tak boleh nak pasang kita punya logo lah kan. Tapi kalau you dekat pintu ke, dekat dalam ke, you nak pasang WinFat boleh saja. Dia yang kekal ni tak boleh. Alright. So yang hasil dia dapat pelanggan dia kata sempat sorry ada orang bertukang. Okey tak you all? Aduh jiran sebelah apa drilling. Okey boleh lah kita continue je. Okey so dia kata sepanjang dia buat bisnes ni dia tak pernah dapat pelanggan daripada airport dan dia tak pernah dapat pelanggan daripada luar negara. Bila dia join Go Green Tea, alhamdulillah dia dapat pelanggan daripada airport luar negara. Alright. Okay, dia start dapat customer corporate and then dia punya jualan tu tahun 2024 670,000, profit dia 80,000 dan dia punya uh, sale 2025 1 juta lebih dan dia punya profit dalam 220,000. Sekejap saya tukar mic sekejap. Ya, saya tukar mic sekejap. Malam-malam pun bertukang. Pelik tu ya punya jiran ni. Speaker. Okay, saya punya suara okay tak? Test 1 2 3, test 1 2 3. Ada dengar lagi tak bunyi tu? Okay tak suara? Saya punya jiran tu tiba-tiba dia bertukang pula. Okay ya? Kena pakai mic yang ni. Okay, boleh. Okay. Okay. Next adalah tak ada bunyi ya. Okay. So ni syarat lah secara cepat. Ini dah pukul 10 lebih kan. Okay. First kali kalau yang nak join ni peserta mesti umur 18 tahun ke atas. Peserta pasangan rakan kongsi mestilah bebas daripada rekod jenayah serius. Saya tak nak yang ada kes dadah ke, curi ke, pukul orang ke, tak nak. Tapi kalau macam kes kecil-kecil tu kita tengoklah case by case lah. Alright, saya tak nak yang you masuk tiba-tiba you ada kes, you scam orang kan. Okay, kita nak cari orang yang clean. And then sudah ada premis ataupun serius untuk buka premis perniagaan dalam masa 3 bulan. So you masuk training 3 bulan, at least you ada effort lah untuk buka premis. Right? Tapi kalau macam dalam masa 3 bulan tak jumpa, kita apa, kita bagi 3 bulan lagi. Tapi sebab apa saya nak you sampai tahap ada 40 biji kereta. Takkanlah you nak berniaga kat rumah. Kan? Tapi pelan-pelan lah. Pelan-pelan and then slowly kan. Alright. Lepas tu sekejap. Status kerjasama. JMA Pro adalah entiti bebas dan bukan pekerja. You bukan pekerja kita. Jangan minta gaji bulan-bulan. Bukan rakan kongsi ataupun wakil undang-undang Go Greenmatic. Tiada hubungan majikan pekerja atau perkongsian diwujudkan melalui program ini. You bukan business partner, bukannya ada share apa semua. So you adalah macam agent kita lah. Semua urus niaga JMA Pro adalah di bawah tanggungjawab JMA Pro sendiri.
Alright. So kita bagi semua dokumen tapi apa-apa you kena responsible lah. Jangan you pergi deal apa semua tiba-tiba kita nak kena settle you punya masalah tu kan. Okey. Tapi kita cuba bantulah. Ada masalah banyak je. Ada masalah kita cuba tengok macam mana kita boleh bantu. Alright. Yuran dan tempoh kalian. Yuran promosi pendaftaran Jemaah Pro ialah 3,000 setahun. Okay. So kita bagi segala benda tu. 3,000. Sekarang ni promosi. Tapi kalau bila dah cukup kuota kita akan naikkan jadi 5,000 lah. Pembaharuan kalian tahunan adalah 3,000. Perlu dijelaskan 30 hari sebelum tarikh tamat. Kegagalan membuat bayaran boleh menyebabkan kalian terbatas secara automatik. Semua yuran tidak akan dikembalikan atas apa jua sebab. So, you dah join, kita dah bagi semua tu, tiba-tiba tak jadi je, boleh tak refund? Tak ada. Memang tak ada. Saya tak nak buang masa lah orang daftar, lepas tu tiba-tiba tak jadi apa semua. So, buang masa je. Alright, penggunaan jenama GoGrammatic. Jemaah Pro dibenarkan menggunakan jenama GoGrammatic selagi keahlian masih sah. So, selagi you membership every month, every year you renew, so you boleh gunakan kita punya branding. Semua penggunaan logo, papan tanda, bahan pemasaran dan identiti corporate mestilah mendapat kelulusan bertulis daripada pihak pengurusan. Lesen GoGrammatic tidak boleh digunakan sebagai lesen operasi individu tanpa kebenaran bertulis dan mematuhi syarat pihak berkuasa yang terlibat. So kita ada lesen tapi you kena follow syarat-syarat yang ditetapkan lah. Penyalahgunaan jenama atau lesen boleh menyebabkan tindakan undang-undang. Alright. Komisen dan cas tempahan daripada kempen pemasaran GoGrammatic 20% komisen akan dikenakan. So kalau macam HQ, kadang-kadang ada jugalah customer direct dengan HQ kan. Kita kalau boleh kita pass kat you je. Tapi kalau kadang-kadang customer regular dah biasa kan. So kalau kita dapat customer, kita ambil 20% lah. So kalau kita ambil kereta you lah. Kita dapat customer, kita pass kat you, you supply kereta. So HQ kita ambil 20% lah. Alright. Tempahan daripada pemasaran Jemaah sendiri, tiada royalty dikenakan. So kalau you buat marketing, you dapat customer bayar kat you, kita tak ambil apa-apa. Tak ada royalty, tak ada commission. Tetapi lah kalau macam you buat marketing tiba-tiba customer tu bayar ke GM. Kita ambil 1% saja. Alright? Kan? Okey. Tanggungjawab operasi. Jemaah Pro bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelanggan, kenderaan, kontrak sewaan, deposit, tuntutan dan hutang kemalangan atau pertikaian dan sewaan premi. Dia sama je macam kalau you buat pun you kena responsible. Cuma kita ni bantu you lah dari segi sistem, lesen, apa-apa masalah kita bantu you lah. Alright. GoGrammatic tidak bertanggungjawab ke atas sebarang tuntutan pihak ketiga. So kalau tiba-tiba ada tuntutan apa semua, kita tak responsible. Tapi kita cuba bantulah mana yang boleh lah kan. Alright. Pematuhan undang-undang. Jemaah Pro wajib mematuhi semua undang-undang dan peraturan berkaitan termasuk garis panduan MOTEC, APAT, JPJ, PDRM dan pihak berkuasa tempatan. So kita kalau boleh kita nak follow segala peraturan. Kalau boleh saya nak you fully legal. Tapi pelan-pelan lah. Kan? Sebarang pelanggaran undang-undang adalah tanggungjawab penuh Jemaah Pro. Okey, ganti rugi indemnity. Jemaah Pro bersetuju untuk menanggung kerugian GoGrammatic daripada sebarang tuntutan, kerugian, kos guaman atau tindakan undang-undang akibat kecuaian, penipuan ataupun pelanggaran syarat oleh Jemaah Pro. So kalau macam you buat kan, you cuai apa semua tiba-tiba kena saman, you kena responsible lah. Kan? Tiba-tiba you scam orang, ambil kereta pajak tak bayar, GM kena saman, you kena responsible lah. Alright. Aduan dan pembatalan keahlian. GoGrammatic berhak membatalkan keahlian Jemaah Pro serta-merta jika terdapat aduan serius, salah laku, penipuan ataupun perbuatan yang menjejaskan reputasi jenama. Yuran kalian tidak akan dikembalikan. So far faham lah? Kita punya syarat ni. Nombor 10, penarikan diri. Jemaah Pro boleh menarik diri pada bila-bila masa dengan notis bertulis ke admin@gogrammatic.com. Semua aset GoGrammatic hendaklah dipulangkan dalam masa 30 hari. Kalau you tarik diri, no refund. Alright. So dah bayar apa semua, tiba-tiba nak refund tak ada. Alright. Audit dan pemantauan. GoGrammatic berhak menjalankan audit pemantauan dan semakan dari semasa ke semasa bagi memastikan pematuhan terma dan perlindungan jenama. So kadang-kadang macam kita boleh pergi buat lawatan, tengok tempat you, tengok macam mana you run kan. So kita akan buat audit lah. Alright, perubahan terma. GoGrammatic berhak mengemas kini terma dan syarat ini dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Jemaah Pro. So kalau ada perubahan, kita akan maklum kat you. So setuju on. Tapi kalau macam penggunaan berterusan selepas perubahan dianggap sebagai persetujuan. So kadang-kadang kita akan upgrade, improve kan. So kita akan maklumkan you dulu and then dan kita ubah ni pun
untuk win-win lah, bukannya kita nak ambil kesempatan semua. So kita akan bincang dulu, semua setuju on. Alright. Undang-undang terpakai, terma dan syarat ini ditadbir oleh Undang-Undang Malaysia. GM dekat Malaysia, so kita pakai Undang-Undang Malaysia. Okey, penambahbaikan. Go Gramatik sentiasa mendengar cadangan peserta untuk penambahbaikan dan memastikan semua pihak mendapatkan keuntungan yang adil. Semoga usaha ini memberi manfaat kepada semua pihak. Program ini akan mengambil masa 2-3 bulan untuk nampak kesan. Peserta perlu buat persediaan dari segi latihan, tempat dan juga kenderaan fasa demi fasa. So, kalau sepanjang ni you boleh bagi feedback, and then kalau very good, kita akan improve supaya saya nak you masuk ni, you buat duit. You buat duit, kita pun dapat sikit apa semua kan. So win-win lah. Alright. Janganlah masuk takutlah nak bagi feedback, tak apa. Bagi je feedback. Kalau benda tu bagus, why not? Kan? Tapi janganlah masuk senyap je kan. Lepas tu tiba-tiba bising kat luar. Ni dah masuk pun semua, tak dapat apa pun. Kita macam mana kita nak dapatkan, nak improve kalau you tak bagi feedback. Alright. Okey, modal. Berapa modal? So, sekarang ni sebenarnya yuran dia 5,000 setahun. Harga sebenar. Tetapi sekarang ni kita masih lagi promosi 3,000 setahun. Harga promosi. Dan kalau you daftar sekarang ni, jimat 2,000. Dan satu pendaftaran ni, satu akaun, you boleh bawa 3 orang. Sama ada family you ke, rakan kongsi you ke, ataupun kalau ada pekerja lah. Pekerja yang you percaya lah. Sebab apa? Saya nak you ni masuk, bisnes ni boleh running sendiri. Tapi bukan 3 company berbeza. Alright. So yang ni apa you nak pergi share-share dengan 3 company kan? So kalau boleh fokus company you lah. And then kuota terhad hanya 30 peserta terawal. Bila kuota penuh, harga naik bila-bila masa. Siapa cepat dia lock harga promosi kan. Ini kita punya ni lah. So macam saya tak nak ramai. Kita target 30 sekarang ni dekat 15 orang dah daftar. So ada lagi 15 kuota lah. So siapa yang nak daftar. And then untuk training ni Pulau Pinang belum ada lagi. Kan. Tapi macam kalau dah ada lebih pada 3 orang, kita akan naik jadi harga lah. Ataupun kalau kuota ni cukup je 30, kita akan naik jadi 5,000. Okey, lain-lain macam ni dah cerita. Kalau booking daripada HQ, 80% you, 20% kita lah. Kalau pelanggan sendiri guna sistem, kita ambil 1% saja. Kalau pelanggan you sendiri, customer bayar direct dekat account you, kita tak ambil apa-apa royalty. 100% you punya. Alright. Penang tak ada lagi, Johor, Kuantan, Terengganu, Sabah, Sarawak tak ada. Yang banyak sekarang ni dekat KL, Selangor, Melaka ada, Negeri Sembilan ada, Ipoh ada. Yang lain tu belum ada lagi lah. Alright. Tapi kita open saja. Sekarang ni masih promosi. Kalau dah ada yang dah join pun semua dan dah cukup, macam satu tempat tu mungkin dah 3 orang, so kita akan naikkan jadi harga lah. Alright. Kalau office buka di airport boleh ke? Boleh, tapi yang ni kena mohon lesen cawangan. Ini kena, yang ni yang saya cakap lah, kena ada payout capital, modal berbayar 50,000, kena masuk ke GM. Kita mohon. Sebab apa? Kalau macam lesen cawangan ni, you akan ada nombor kod lesen you sendiri. Faham tak? Tapi kalau you nak buka dekat airport tu, make sure ada duit lah. At least ada 100,000 lah. Sebab apa? Nak sewa counter dekat airport, kalau macam dulu lah, Malaysia Airport dia ambil deposit 7 bulan. Kalau sewa tu let's say lah berapa? 2,000 sebulan kan? 2,000. Kalau 7 bulan berapa? 7 bulan kali dengan 2,000. So, kena ada modal lah. Alright. Okay, so macam mana? So, yang ni saya nak you screenshot. You screenshot. Boleh nampak? Kan? So, kalau macam mana nak daftar, you boleh bayar ke bank ni dan you isi borang ni. Dapat tak? Dah screenshot dah? So 30 orang saja, cukup 30 orang naik jadi RM5,000. Kan. So macam minggu ni dah penuh. Next untuk coaching kita buat 9 hari bulan. 9 hari bulan Mei 2026. 2 hari bulan ni dah saya ada kerja lain. So kita akan buat sesi coaching. Okey tak so far? Ada soalan tak? Yang bayar 3 itu yang basic kan. Ini kita penerangan ni untuk pro kan. Yang basic tu kalau you nak you daftar sini je kan. Kalau you nak basic, yang basic tu
You boleh daftar kat sini. You pergi laman web tu daftar. Itu basic. Basic ni belajar online saja. Ini yang betul-betul ada modal nak buat, nak buka cawangan. Boleh? Okay, saya tutup ni ya. So far okey ke? Adakah persoalan you menjawab? Saya haraplah menjawab. Menjawab serba sedikit. Ya, program ni 12 bulan. 12 bulan. So sebenarnya yang pro ni saya nak long term lah kan. So seolah-olah you jadi business partner kita lah kan. So janganlah 12 bulan belah kan. Sebab kita dah invest kat you. Dah bagi kereta semua kan. Tiba-tiba 12 bulan belah kan. So kita charge 3,000 je. Kan? 3,000 setahun. Sebab apa kalau you nak buka syarikat senam berhad semua tu, kalau nak buka syarikat saja pun kos dia pun 10,000. So macam ni benda dah ada pakai saja. Adakah boleh atau salah dari segi undang-undang untuk kedai e-hailing bagi sewa lepas kepada customer? Saya rasa tak boleh kot kalau e-hailing tu untuk lepas. Tapi ada je yang kita punya team lah kan. Dia kereta dia buat e-hailing. Dia bagi sewa juga. So bila accident, dia cakap dia sendiri pakai lah. You kena cerdik lah. Janganlah bendur sangat. Faham tak? Nuraina. Ni luruh bendur sangat kan. Nak bagi sewa, lepas tu bila ni then, tak boleh nak claim lah. Ada kita punya rakan niaga, dia buat e-hailing, dia sewa kan. Saya tanya, macam mana kau buat? Dia kata, kalau accident cakap dia pakai lah. Boleh? Alright. Ada lagi soalan? Semua soalan Puan Shirley jawab ke? Alright. So kalau tak ada apa-apa, kita habiskan. Kalau tu you boleh WhatsApp saya, tanya. Cuma jangan call lah. Hari ni banyak orang call lah. Saya memang kalau orang call saya tak kenal, saya tak angkat lah. Boleh lah kita habiskan kita punya sesi ni? Boleh? Boleh ke boleh? Alright. So kalau tak ada apa-apa, kita habiskan kita punya sesi ni dengan kiraan 3, 2, 1. Okay, jumpa lagi. Thank you. Assalamualaikum.